Kerana itu, kalaulah kita menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan, ikutan kita, kedua kita, kekasih hati kita, maka baginda Rasulullah lah yang akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Ketika mana tak ada satu orang pun boleh selamatkan kita, hatta para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, satu orang pun tak boleh bagi syafaat kepada kita illa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah cerita dalam hadis Sahihul Bukhari, ketika mana semua manusia datang berjumpa dengan Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah saya. Semua ni orang kat mahsyar ni jumpa Nabi Adam. Dia kata apa? Anta abul bashar, engkau ini bapaknya segala manusia, bantulah kami. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, diriku diriku. Dia kata aku pun tak tahu selamat ke tak. Izhabu ila Nuh, pergilah kamu jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh ni Nabi Ulul Azmi. Jumpa dengan Nabi Nuh, wahai Nuh, tolonglah kami, bantulah kami. Nabi Nuh kata nafsi nafsi, aku pun ada masalah, ada dosa. Jumpa kepada Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim, puji-puji Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, antal abul anbiya, bapanya segala nabi, bantulah kami, bantulah kami. Kata Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Semua nabi-nabi kata nafsi nafsi, diriku diriku. Maksudnya saya tak boleh, saya tak boleh. Pergi izhabu ila Musa, pergi jumpa Nabi Musa, sama juga nafsi nafsi. Jumpa izhabu ila Isa, jumpa Nabi Isa alaihissalam, sama juga nafsi nafsi. Sehinggalah kata Nabi Isa alaihissalam, hanya ada satu orang saja yang boleh selamatkan kau pada hari ini. Izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu semua manusia di mahsyar itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak sebut nafsi-nafsi, tapi sebut apa? Ana laha, akulah orangnya. Aku yang patut kamu jumpa. Ini hari Yaumul Mahsyar adalah Yaum Sayyidina Rasulullah. Hari itu adalah hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang mana ketika itu Nabi SAW bersujud di hadapan Allah. Allah mengatakan apa? Irfa' wasal tu'ta ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, aku akan bagi wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Maka apa kata Nabi SAW? Siapa yang Nabi minta ambil syafaat? Ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni datang di akhir zaman tapi masuk syurga paling awal. Umat-umat lain semua tunggu dekat mahsyar sehingga selesai umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga, barulah diorang baru boleh masuk syurga. La ilaha illallah. Mustafa Mustafa, manba'ul safa, sayyidul